Aku tak tahu pula yang muka aku ni kena pula buat muka sedih. Ya doh. Ramai kata aku menangis. Aku cakap aku tak menangis. Hai, Hai. nama saya Nisa. Saya kamera tak? Oh, kamera. Aku teman monitor pula. Sama. Hai, nama saya Nisa. Saya Syahir. Sekarang kita dalam episod Jelajah Sinematik. So hari tu kita buat apa? Hari tu kita orang gerak kat tempat dataran lah tu lah. Kita pergi dataran. Dah sampai dataran, kau bawa gitar Bawa gitar. Main-main je. Aku bawa gitar supaya macam adalah nampak macam sedih sikit main gitar tu, feeling kan. Masa kau first time buka gitar semua tu, aku pasal kamera tu, kau segan tak? Ramai orang kan? Sebab tu mula-mula aku segan lah juga. Tapi bila aku rasa macam aku kena yakin lah dengan diri aku kan. Sebab ni first time lah. Aku ada nanti, tak adalah kalau aku dah jadi artis nanti, tak adalah aku malu. Just nak end-kan dia, tapi you macam nak happy ke you nak suram? Macam Untuk I set lah. you set. You habiskan you set, you macam termenung macam tu kan. Tapi aku tak nampak kau segan. Aku nampak kau okay, kau macam layan. Semua tangan aku sejuk lah time tu. Oh ya ke? Ada boleh tak? Minum boleh tak? Oh, boleh. Pandang sana pula. Pandang tempat lain. Okay, boy. Pandang-pandang. Okay, buat macam tu. Termenung. Tengok-tengok orang. So, aku nampak kau tak segan lah masa tu. Macam kau, kau macam dah biasa lah buat. Biasa depan kamera. Kan? Biasa lah. Sebab kau selalu buat live kan? Stop. Lagi satu, aku ni banyak mulut. Kalau boleh nak cakap je. Okay. Jalan je. Lepas yang aku dah main gitar, strumming apa semua, apa orang kata, aku jalan. Dia kita suruh maksud jalan. Jalan So aku dah jalan. Sebelah sana. Sebelah sana aku jalan. Masa berjalan tu kan, ramai orang tengok kau. Kau tak rasa segan juga? Tak. Aku nampak ada je orang pakai kau siapa pakcik. Sebab aku tengah berangan aku artis. Okay, stop. Pandang termenung. Okay. You jalan balik, lepas tu you stop, you pandang lah mana-mana. Jalan balik. And sini sikit, ada cahaya sikit. Okay, sini sikit. And okay, stop. Pandang sikit. Tu bila dah jalan, shoot jalan tu, aku ambil kau pusing-pusing pula. Dia bawa aku pusing-pusing. Bawa kau duduk tengah, aku pusing. Kira macam sedih. Battle shot, tracking shot tau. Lepas tu dia suruh aku buat reaction muka termenung. Ada sekali yang masa kau berjalan tu, kau stop tu kan, kau bagi reaction muka yang kau kata, kau nampak lah dia beriak muka kau. Part yang aku duduk diam. Kau tiba kau jalan lepas tu kau berhenti sekejap. Sebab daripada air muka kau tu nampak kau ada sesuatu nak cerita. Aku macam best lah. Ya, aku best lah. Okay, setelah aku dah shoot, kita dah shoot semua tu, lepas tu aku ajak kau buat monolog dan monolog kita. Dah set. Susahnya yang tu. Bukan. Tu kan tiba-tiba seronok kan main gitar. Macam tu. Seronok kan? Macam First line ni. Tu lah. Boleh bawah-bawah lagi. Banyak kali lah kita buat monolog kan. So aku dah edit semua tu. So Lisa, nak tengok hasil dia? Korang nak tengok tak hasil monolog apa? Nak tengok? Tengok. Kejap. Ini hasil dia. Seronok kan main gitar? Ini bukan sekadar melodi, tapi suara hati yang tak mampu aku luahkan. Ada kala merdu, ada kala sumbang. Seperti kisahku dan kisah ibuku. Malam itu merampas ibuku dari tangan yang tidak pasti. Penat aku mencari jawapan, tapi sunyi. Sekarang
Aku hanya ingin tahu bagaimana untuk terus hidup tanpa dihantui kehilangan itu. Macam mana? Okey tak? Okey kan? Okey tak aku ni? Biasalah, mestilah ada kekurangan sikit baru-baru lagi. Ya. Ada kekurangan tapi aku tak cari yang perfect. Aku cari Dia cari yang diri aku. So aku jadi diri aku sendiri, tak apa apa yang kan? kau bagi aku terima. Aku akan buat sebaik mungkin lah. So macam mana? Berapa bintang aku punya lakonan? Bagi aku okey. Bagi aku as a first timer. Okey. Boleh. So korang yang tak crazy lah. So korang sikit. Korang yang mana suka, korang cakap lah dia ni apa yang kena improve, korang komen. Komen apa yang boleh improve, apa yang ada, apa yang aku macam kurang dari segi penyampaian dia, monolog dia. Aku rasa kalau anak tokoh tambah, sila bagi tahu kan. Jamu. Makanya okay. Well, aku strong. Dia strong. Dia memang pura-pura strong je sebenarnya. Balik rumah peluk bantal juga. Betul. Jaga. Aku tak tahu. Okey ke tak rambut aku ke aku nak kena ikat rambut pula lepas ni. Tak apa, ajak aku cakap aku ikat rambut.